Cikgu Muhammad Zain bin Matusin, atau lebih mesra dikenali sebagai Cikgu Mat Zain, dilahirkan pada tanggal 23 Ogos 1968 di Kampung Kuala Lawas, Lawas, Sarawak. Anak ketiga daripada 9 orang adik-beradik kepada pasangan Encik Matusin bin Taha dan Puan Mahani binti Awang Damit, berasal dari Kampung Kuala Lawas, Lawas, Sarawak. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebahasaan Kuala Lawas dari tahun 1974 hingga tahun 1980. Beliau juga mendapatkan pendidikan menengah tingkatan 1 hingga tingkatan 3 di SMK Terusan pada tahun 1981 hingga tahun 1983. Manakala tingkatan 4 dan 5 pula beliau bersekolah di SMK Lawas pada tahun 1984 dan 1985. Selepas tamat tingkatan 5, beliau telah melanjutkan pengajian di Kolej Haji Bujang Miri bagi melengkapkan pengajian tingkatan 6 pada tahun 1986 hingga tahun 1987. Tidak terhenti di situ sahaja, beliau telah melanjutkan pengajian ke peringkat pengajian tinggi di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dengan jurusan Ijazah Sarjana Muda Sejarah di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan selama 4 tahun bermula tahun 1988 hingga 1992. Oleh kerana minat yang mendalam terhadap bidang perguruan pada tahun 1996, beliau telah mendapatkan kursus perguruan lepasan ijazah KPLI selama 1 tahun di Maktab Perguruan Gaya Kota Kinabalu, Sabah. Berkat kesabaran dan minat beliau, pada tanggal 1 Ogos 1997, beliau telah ditempatkan di stesen bertugas SMK Lawas dan pertama kali bergelar sebagai guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau telah diamanahkan untuk mengajar subjek sejarah di sekolah ini. Setelah hampir 3 tahun berkhidmat, pada tanggal 20 Disember tahun 2000, beliau telah mendirikan rumah tangga bersama pasangan pilihan hatinya, iaitu Puan Teh atau Uteh binti Sitau. Beliau bersama pasangan telah dianugerahkan 3 orang cahaya mata, Muhammad Ziad Syauki, Fatnin Sofia dan Muhammad Rayyan Wazin. Selama lebih 8 tahun beliau berkhidmat di SMK Lawas, daripada guru akademik biasa sehingga dilantik sebagai penolong kanan hal ehwal murid. Namun, pada November 2005, beliau telah diarahkan bertugas di SMK Merapuk bagi menjalankan tanggungjawab sebagai penolong kanan pentadbiran selama lebih 13 tahun. Menjelang Disember 2018, beliau telah kembali berkhidmat di SMK Lawas sebagai penolong kanan pentadbiran di sekolah ini. Selama 27 tahun berkhidmat sebagai guru, pelbagai cabaran dan kejayaan telah dikecapi oleh beliau. Pada tanggal 23 Ogos 2024, SMK Lawas bakal menjadi saksi kepada sebuah perjuangan seorang guru yang telah menyemai jasa dan bakti buat anak bangsa. Guruku, di bawah pohon ilmu kau berdiri, mengajar kami dengan penuh dedikasi. Setiap patah kata yang kau beri menjadi bekal hidup yang abadi. Hari ini kau melangkah pergi meninggalkan kami, namun jejakmu tetap tersemat di hati. Dalam setiap hela nafas ini tersimpan doa agar kau terus diberkati. Di setiap liku dan ranjau hidupmu, kami doakan kau temui bahagia. Tiada kata cukup menggambarkan betapa besarnya jasamu kepada bangsa. Meskipun kau tiada di depan kelas, ajaranmu tetap segar diingatan. Selamat jalan, guruku tersayang. Selamat meniti hari-hari persaraan. Terima kasih
untuk setiap ilmu dan kasih sayang. Selamat melangkah ke fasa baru. Kami akan selalu mengenang jasamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Mazen, jangan lupa selamat bersara, hidup bahagia dengan keluarga. Wow, selamat bersara Cikgu Mazen. Hello Cikgu Mazen, saya mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu. Semoga dalam tempoh persaraan Cikgu sentiasa diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan semoga Cikgu bahagia bersama dengan keluarga Cikgu. Thank you Cikgu. Terima kasih Cikgu Mazen atas segala tunjuk ajar dan bimbingan sepanjang berkhidmat di SMK Lawas. Mohon maaf andai ada tersilap kata sepanjang bersama-sama bekerja. Terima kasih Cikgu Mazen. Selamat bersara Cikgu Mazen. Okey, kepada Cikgu Mazen, kami ucapkan terima kasih atas segala jasa dan juga pengorbanan serta segala tunjuk ajar yang telah diberikan sepanjang kami berkhidmat di SMK Lawas. Dan saya selaku ex-student Cikgu Mazen mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf sekiranya ada salah silap di atas segala kerjasama selama ini. Okey, dan kami mengucapkan selamat bersara. Baik Cikgu. Bye-bye. Okey, hai Cikgu Mazen. Selamat bersara. Saya nak ucapkan terima kasih kerana mendidik saya ketika saya masih Form 1. Saya harap cikgu sihat selalu. Bye.